Okey, ini ialah Xiaomi X20 Max aku, dan sekarang ni kalau tengok dekat aku punya apps. Okey, tengok dekat aku punya apps. Okey, pergi dekat consumable management. Okey, kita tengok dekat sini. Brush aku ada 30% lagi, boleh guna lagi. Side brush aku masih boleh guna lagi, ada 6%. Filter aku dah kosong. Okay, filter aku dah kosong. Okay, so notepad aku 27%. So sekarang ni filter memang sekarang ni kena tukar lah. Kalau tak tukar pun okay, tapi sebaiknya tukar. So aku dah beli filter okay, baru. Jom kita tengok macam mana nak tukar. So ini ialah filter yang aku beli. Bukan. Bukan. Ni dia. Okay. So ni filternya. Jom kita buka. Siapa-siapa yang nak beli filter, okay, boleh beli dekat link yang aku sediakan tu lah. Okay, ni ialah dust bag aku dah beli siap-siap. Dust bag. So ini ialah mop pad aku juga beli siap-siap. Okay, dan ini ialah filter. Harga benda ni tak sampai RM50 pun. Memang murah saja. Boleh beli berkala lah. Sebaiknya kita jagalah sebab apa ni, takut rosak kan. Okay, so aku beli 2 terus filter. Okay, so jom kita replace. Ini aku simpan dulu, aku tak pakai lagi. Bag aku pun masih elok lagi. So kita bawa ini di sini. Okay. So mudah saja keluarkan dia tengah tidur ni. Buka, ambil. Nampak? Kena bersihkan. Buka ni. Okay, buka ni. Okay, dan masukkan sahaja yang baru. Okay, selesai. Masukkan balik. Okay, so this one nampak dah kotor dah. Dia punya ni pun dah hitam. Sebenarnya tak boleh basuh, tak boleh buang. Tak boleh buang. Boleh lah kalau nak basuh, tapi rasanya better buang lah. Better buang. Pas kita dah install, okay, kita pergi reset balik filter. Okay, kita pergi bawah, kita reset balik. So kita akan tekan confirm reset. Okay, so sekarang ni time update hari ni 2 hari bulan 12 2025. So kita dapat tengok yang filter kita dah kembali 100%. So bila dah dapat yang macam ni, kita tahulah selepas ni bila dia dah habis cukup kosong pula, kita tengok balik filter tu. Kalau filter tu dah memang teruk sangat, memang it's time to change lah. Okay, so harap-harap ini membantu. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.